Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam video kali ini, Uncle nak tunjukkan video macam mana nak tukar steering damper bush pada BMW R1200 GS Rally, Uncle. Beberapa hari sebelum ni, Uncle bawa motor ni, tapi bila lalu jalan yang tak rata tu, dia ada bunyi kluk-kluk pada bahagian depan. Nanti Uncle tunjuk kat mana yang rosak tu. Jom. Bila langgar jalan tak rata tu, ada bunyi ketuk-ketuk di bahagian bawah ni. Biasalah BMW GS ni sistem suspension dia agak kompleks. Ada fork depan ni, ada arm ni yang dipanggil tally lever yang dikawal secara elektronik, dan juga dia ada steering damper. Setelah diperiksa, bunyi tu punca daripada sini. Nampak tak? Bush dia dah pecah. Ini bush getah dia dah pecah. So dia dah ada free play kat sini. So kat sinilah kita cuba tukar. Uncle pun bukannya expert sangat, tapi kita cuba tukar bush tu kat sini. Tapi masalahnya nak buka steering damper ni, kita kena buka the whole tire ni. Nak sampai ke bolt bawah ni tak cukup ruang. So kena buka ni, buka tire dan buka ni lah. So Uncle akan tunjukkan macam mana. Let's go. Jom kita cuba buka depan ni. Itulah dia tool yang ada. Untuk capai bolt yang ni, kita kena buka bolt ni, ini, dan juga ini, kedua-dua belah. Dia ada shaft dalam ni. Nak keluarkan, kita tekan. So kita buka ni. Dan juga bawah ni. Barulah kita boleh dapat capai. Ni kedudukan dia. Steering damper bush yang pecah tu. Ni getah ni dah pecah. So kita gantilah. Kita check steering damper ni okey lagi, tak ada leaking, tak ada kesan minyak. So boleh pakai balik. Boleh pakai balik lah. Cuma kita tukar bush ni je. Uncle beli dua jenis bush. Satu yang OEM. Yang OEM ni yang macam ni lah. Dia rubber tapi agak spongy. Yang ni solid. Tapi kita follow yang OEM lah. Okey, barulah ketat. Alhamdulillah, dah tak ada dah bunyi ketuk-ketuk Ramadan kat depan ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.